Anak-anak cikgu pun masak beef tinggi dengan cili padi. Kongsi saat-saat ceria anda di incrediblestories.com.my. Berapa tahun mesej di sisimu? Abang tak boleh tidur lah. Tak sabar. Tidurlah bang, dah pukul 2 pagi dah ni. Tak boleh. Abang risau. Tidak. Kalau kita terlambat macam mana? Tidur. Kalau pergi sekarang, bukan dibuka pun. Kunjungi Sam Dami Property Lifestyle Collection yang menampilkan pelbagai kediaman menarik serta penjimatan sehingga 10%. Realisasikan potensinya. Layari samdamiproperty.com atau kunjungi galeri jualan kami. Tidurlah dulu. Betul. Potongan harga sehingga 70%. Kat sana tu pula 80%. Ya Allah, murahnya ni. Kalau tak ada potongan, tak mampu akak nak beli dek Non. Sebulan kemudian, Dek dah bukan. Kening kepala dibuatnya. Itulah, hari tu shopping tak ingat dunia. Sekarang baru nak menyesal. Beringatlah selalu, beli apa yang perlu, bukan ikut nafsu. Sangat ikhlas dari Sinar FM. aktiviti sinar. Dibawakan khas oleh Prodra. Kesungguhan, memahami, inovatif dan kreatif. Kami mendukung nilai-nilai ini kerana anda keutamaan kami. Isikan masa yang keluar dengan menyaksikan pameran Khazanah Museum Aga Khan yang berlangsung hingga 29 Jun 2012 di Galeri Khas 2 Museum Kesenian Islam Malaysia dan di Galeri Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara. Ada pameran seni Malaysia Iran atau MAIRA 2012 mempamerkan hasil seni 40 pelukis berbakat dari negara ini dan Iran. Pameran berlangsung hingga 12 April 2012. Dan jika ada sebarang aktiviti kemasyarakatan yang tidak melibatkan keuntungan yang ingin dihebatkan, anda boleh bersinar.fm. Aktiviti sinar dibawakan oleh Pro2. Nikmati khusus kadar faedah bila anda mendaftar kereta baru anda hari ini. Tertakluk kepada terma dan syarat. Pagi-pagi dengarlah Sinar Pagi. M. Nasir follow. Pagilah pagi. Berhubung sinar, semua berita dari Reuters bernama Bloomberg dan Astro Armani. Pandu secara psikologikal dengan Toyota di sini jelajah seluruh negara. Maklumat lanjut di toyota.com.my. Kesemua 27 buah negara termasuk Malaysia yang mengeluarkan amaran tsunami, ekoran gempa bumi kuat dekat Sumatera petang semalam telah menarik balik amaran itu. Ini kerana hanya tsunami kecil setinggi 80 cm diberitakan berlaku di beberapa kawasan di Indonesia dan Thailand dan ia tidak membahayakan. Sementara itu, Wisma Putra melaporkan semua pelajar Malaysia di Aceh, Padang dan Medan selamat susulan gempa bumi tersebut. Dalam perkembangan berkaitan